Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video kali ni. Kerja okey ke tu? Teman doakan komen semua sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, ya? Okey, hari ni teman nak ajak komen semua untuk kita sama-sama selusuri satu lipatan sejarah yang pada teman sangat-sangatlah penting. Satu kronologi yang sikit sebanyak membentuk cara kita faham perbezaan pendapat tentang agama kat Malaysia hari ni. Jom kita dalami sama-sama. Cuba komen renungkan ayat ni sekejap. Ideologi asing ni, dia tak tawan tanah air kita ni guna pedang atau senapang. Tidak lah. Sebaliknya, ia masuk secara senyap-senyam, secara halus, dibawa balik oleh anak bangsa kita sendiri yang belajar kat luar negara. Lepas tu disiram pula dengan dana duit minyak yang banyak. Pelik kan? Macam mana benda ni boleh jadi? Inilah yang kita nak rungkai satu persatu. Baiklah, mau kita mulakan babak pertama. Untuk faham apa yang jadi sekarang, kita kena undur balik masa lebih 100 tahun yang lepas ke waktu di mana benih-benih awal perbezaan ni mula ditanam. Segalanya bermula pada awal abad ke-20. Waktu tu, ada sekumpulan pelajar-pelajar Melayu yang baru balik dari pengajian dema kat Timur Tengah, terutamanya dari Mesir. Dema ni balik dengan satu semangat baru, semangat reformasi. Jadi, untuk sebarkan idea-idea dema ni, pada tahun 1906, dema pun terbitkan satu majalah yang cukup berpengaruh namanya Al-Imam. Dari situ, idea dema mula tersebar dan lama-kelamaan ia berjaya dapat tapak yang kukuh, terutamanya di negeri Perlis. Gerakan inilah yang kita kenali sebagai kaum muda. Perkataan kuncinya kat sini ialah islah, yang maknanya pembaharuan. Niat asal dema yang diketuai oleh tokoh macam Syekh Tahir Jalaluddin nampak murni, Matlamat dema mudah nak bersihkan amalan orang Melayu daripada apa yang dema anggap sebagai tambahan yang bukan-bukan dan ajak orang ramai kembali kepada ajaran Islam yang lebih tulen yang hanya bersumberkan Al-Quran dan hadis. Tapi bila ada idea baru, mestilah akan ada pertembungan kan? Seruan dema ni terus berlanggar dengan golongan ulama sedia ada yang kemudiannya kita kenal sebagai kaum tua. Kaum muda ni kata jangan taklid, jangan ikut membuta tuli pada satu mazhab saja. Dia memula kritik amalan-amalan tradisi yang dah jadi darah daging masyarakat. Sebab kelantangan dema itulah, kaum tua pun melabel dema ni sebagai Wahabi. Dari sinilah bermulanya perbalahan dan bibit-bibit perpecahan yang pertama dalam masyarakat kita. Ceritanya tak habis kat situ, Yop. Kalau tadi tu baru fasa benih, sekarang ni kita masuk babak kedua. Fasa di mana benih tu disiram dengan baja paling power. Kita lompat ke era 70-an, zaman duit minyak melimpah ruah. Ini satu istilah yang penting untuk kita faham, petro-Islam. Secara mudahnya, ia merujuk kepada cara kekayaan hasil minyak atau petrodollar digunakan oleh negara teluk, khasnya Arab Saudi, untuk membiayai dan mengeksport satu versi pemahaman Islam yang sangat spesifik, satu tafsiran yang sangat literal, tegar dan puritan yang juga dikenali sebagai Wahabisme. Komen nak tahu bersama mana pengaruh kewangan ni? Cuba tengok ni. Tahun 1980, seorang putera Arab Saudi datang tawarkan dana sebanyak $100 juta Amerika. 100 juta dolar, Yop. Ini bukan sedekah biasa-biasa. Ini pelaburan strategik yang bukan saja nak tanam pengaruh dalam ekonomi, tapi juga dalam cara kita berfikir dan beragama. Jadi, gelombang kedua pelajar yang balik dari Timur Tengah pada era 80-an dan 90-an ni, lain macam sikit. Kalau kaum muda dulu lebih kepada semangat pembaharuan, graduan generasi baru ni balik dengan doktrin yang jauh lebih keras, lebih tak bertolak ansur. Fahaman inilah yang kita kenali sebagai Wahabi atau nama yang dema sendiri lebih suka guna, Salafi. Jadi, apa senjata utama Dome? Satu perkataan ni, bid'ah. Makna asalnya ialah perkara baru dalam agama. Tapi perkataan ni telah digunakan secara meluas untuk hentam dan sesatkan hampir semua amalan warisan nenek moyang kita. Amalan-amalan yang dah beratus tahun menyatukan dan mengharmonikan masyarakat Islam kat Nusantara ni. Cuba komen tengok senarai ni. Majlis tahlil yang kita buat untuk sedekahkan doa pada arwah kena tolak. Sambutan Maulidur Rasul untuk kita ingatkan kasih sayang pada Nabi SAW pun kena tolak. Doa kunut masa solat subuh tolak juga. Wirid dan doa berjemaah lepas solat pun sama. Semua amalan yang menenangkan jiwa dan mengeratkan ukhuwah ni satu persatu dilabel sebagai bid'ah sesat. Nampak tak pertembungan tu makin parah? Mau kita lajukan sikit ke zaman sekarang.
Selepas berpuluh tahun berdebat secara terbuka, gerakan ni mula sedar cara yang keras dan lantang ni buat ramai orang tak suka. Jadi, demo tukar strategi. Demo mula guna cara yang lebih halus, lebih senyap, lebih tersusun. Dan lahirlah apa yang dipanggil Neo-Salafi. Kira macam penjenamaan semulalah Salafisme dalam bungkusan baru yang nampak lebih cool dan moden. Fahaman keras demir tu disorokkan di sebalik tajuk-tajuk yang lembut dan menarik macam motivasi, kekeluargaan, tips kahwin. Penceramahnya pula bergaya cakap orang putih dan sasaran utamanya jelas, orang-orang muda kat bandar yang berpelajaran tinggi. Ada juga pengkaji yang bagi gelaran pseudo-salafi. Perkataan pseudo ni maknanya palsu ataupun pura-pura. Kenapa yok? Sebab demo ni dikatakan ada kecenderungan untuk petik kata-kata ulama besar zaman dulu tapi petik separuh-separuh je atau ambil luar dari konteks asal semata-mata nak bagi nampak selari dengan agenda demo. Dan sekarang, serangan demo dah beralih bukan lagi setakat amalan luaran tapi dah terus tuju ke jantung pegangan kita iaitu akidah. Dua aliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam Nusantara sejak berzaman iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah sekarang ni secara terbuka dilabel sebagai sesat dan terpesong dari jalan yang benar. Jadi macam mana Deme buat? Deme dikatakan menyusup masuk senyap-senyap dalam jabatan kerajaan, dalam agensi-agensi agama. Kat media sosial, mereka lah yang paling lantang. Ulama-ulama pondok dan kitab-kitab jawi warisan kita semua dikatakan kolot. Dan yang paling merisaukan, Deme ni tak teragak-agak nak sesatkan malah sampai mengkafirkan orang Islam lain yang tak sependapat. Satu sikap yang amat berbahaya yang boleh memupuk pemikiran radikal. Jadi yok, lepas kita telusuri semua ni, dari zaman kaum muda ke zaman petro-Islam sampailah ke era neo-salafi moden, apa maknanya untuk kita semua? Dah sampai masanya untuk kita berhenti sekejap, tarik nafas dan muhasabah diri. Mana sebenarnya kedudukan kita dalam semua ni? Ini soalan paling penting yang kita kena tanya diri kita sendiri. Kalau dari akar umbinya lagi, sejarah aliran ni penuh dengan perbalahan, perpecahan dan sikap yang sangat mudah nak menghukum orang lain. Adakah kita ni, tanpa kita sedar, sebenarnya tengah tolong siram dan bajak sebatang pokok yang buahnya nanti mungkin beracun? Ini bukan cakap kosong. Kalau kita rujuk pada catatan sejarah pengasasnya sendiri, Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, kita akan jumpa rekod tindakan yang amat-amat keras, terlalu keras menentang apa yang dianggap bid'ah, sampaikan ke tahap menghalalkan darah sesama Muslim yang tak sefahaman. Ciri-ciri inilah yang membuatkan ramai ulama' melabel pemikiran sebegini sebagai ada iras-iras pemikiran golongan Khawarij zaman dulu. Jadi, apa pegangan kita yang sebenar? Warisan turun-temurun kita di Nusantara ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia bukan sekadar satu nama, tapi satu jalan, satu metodologi yang lengkap dan seimbang. Dalam akidah, kita ikut panduan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam hukum hakam, kita ikut salah satu dari 4 mazhab besar, macam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan untuk jiwa, untuk akhlak, kita sucikannya dengan ilmu tasawuf yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali. Inilah jalan tengah, jalan yang mendamaikan. Alhamdulillah. Ingat jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.